boleh lari tapi aku akan cari kau. Kau nak cerita ke ataupun kau nak terus belasah dulu kau baru kau nak cerita? Apa you merepek ni? Apa aku merepek ni? Mina, aku dengar lah apa benda kau cakap dengan Hood tadi. Ha? Kau tak payah nak tipu aku lah. Aku tidak engkau dengan Hood sekali aku masukkan dalam hospital ni. Perjanjian apa kau dah buat dengan Hood ni? Well, apa dia? Dia tolong I, okay? Tolong apa? My paternity test. Okay? Oh, really? Benda tu kau boleh buat dekat mana-mana hospital lah. Apa sebab kau kena kacau juga si Hood tu tolong kau? Dia dapat apa? Isn't it obvious that we both want the same thing? Nak buat apa? Nak buktikan yang memang Khalil bapa pada anak ni lah. Dan dengan cara tu, Hood dapat bersama dengan Suraya, I pun dapat Khalil. Bukan tu juga ke yang you nak? Hood takkan buat macam tu ah. Dia dah buat dah pun. You tak percaya Sekejap. Alah. Dah. Puas hati. Memang terang-terang tulis nama Khalil bin Ibrahim kat situ kan? So you know what? By now you can run along to your girlfriend and tell her that she is safe to be with the doctor. Awak boleh ignore saya tapi saya tak akan pergi mana-mana. Okey? Awak nak pergi kerja, pergi. Tapi saya ada kat sini je. Lia, saya dah bagi tahu awak dah. Saya dah tak boleh dah buat benda ni. Saya dah tak yakin dengan awak. Awak silap, Hood. Saya dah yakin. Saya yakin yang saya nak hidup dengan awak selamanya, Hood. Dan tak ada apa-apa yang boleh halang kita lepas ni. Mak. Pakcik. Mak mana? Doktor dah sampai? Yelah, saya balik. Assalamualaikum. Mak terkena darah tinggi. Saya kena balik dia. Saya ikut awak. Lia, tak boleh. Hood, saya ikut awak. Jadi, kau rasa kau boleh tanya El tak Lia kat mana? Aku lupakan je semua perempuan ni. Orang tu menyusahkan. Kau nak tahu? Aku ada main satu game tau. Bunuh semua ex-girlfriend. Kau nak main tak? Bro, kau boleh tolong call El? Bro, aku bukan tak nak call. Kalau El dapat tahu yang aku bagi tahu kau pasal Lia, masak aku bro. Nak pula lepas ni aku tahu Lia takkan jumpa kau lepas kes paternity test tu. Paternity test apa? Cik. Khalil! Tunang I. Hai, bro. Dia buat apa kat sini? You tunjuk dekat El paternity test. Did you or not? Khalil, kita cakap kat luar boleh? Khalil. Come! Khalil. Cakaplah. Ya, I did the paternity test. Sebab you yang suruh buat hari tu kan? And it's proven this is your baby, Khalil. Okay, look. Macam mana you buat ujian tu without me?